Jadi apa kata, kita cuba buat surat jemputan kepada seorang VVIP ni untuk datang ke majlis makan malam yang syarikat kita buat. Jadi nak buat surat macam ni agak susah lah bagi saya. Jadi kita tengok macam mana AI boleh buat surat ni dengan cepat. Okey, jadi kita pun prompt dekat dia, syarikat saya iaitu syarikat, katakan nama company kita Bina Jaya, ingin menjemput Menteri Besar Selangor untuk menghadiri jamuan makan malam pada 26 Ogos 2026. Okey, jadi sekarang kita dah bagi tahu AI apa kita punya intention kita. Sekarang kita kena bagi arahan pula. Apa kita nak dia buat? Tuliskan draft surat rasmi untuk menjemput beliau. Okey, jadi kita dah bagi arahan, tuliskan draft surat rasmi untuk menjemput beliau. Tapi kita nak surat ni bahasa dia tu bahasa yang agak profesional lah. Seolah-olah memang profesional yang menulis surat ini. Jadi nanti Menteri Besar baca pun tak adalah ayat tu mengarut-ngarut. Okey, jadi kita pun tambah lagi arahan dekat sini. Kita cakap dekat dia, gunakan bahasa, okey, kita nak bahasa Melayu, kita tak nak bahasa Inggeris. Kalau nak guna bahasa Inggeris, anda tulis dekat sini, gunakan bahasa Inggeris. Kalau nak guna bahasa Melayu, tulis juga, gunakan bahasa Melayu. Dan kalau anda perasan, saya tulis prompt ni completely dalam bahasa Melayu tau. Sebab ChatGPT ni dia boleh faham bahasa Melayu. Okey, kalau anda nak tulis dalam bahasa Inggeris pun boleh juga. Tapi disebabkan tutorial ni dalam bahasa Melayu, maka saya tulis prompt